Kenapa pengundi Cina sangat-sangat terdesak menuntut kerajaan iktiraf UEC? Dan kita nampak sekarang DAP terpaksa ikut. Ini bukan isu biasa-biasa, ini isu kuasa. UEC bukan sekadar sijil, ia simbol identiti dan survival budaya. Apabila kerajaan iktiraf UEC, ini bermaksud Malaysia terima dua sistem pendidikan rasmi dalam satu negara. Benda ini akan menggugat asas nation building. DAP sekarang tersepit. PRN Sabah dah tunjuk undi Cina boleh lari kalau parti tak perjuangkan isu identiti kaum. Maka UEC jadi tuntutan politik, bukannya tuntutan akademik. Persoalannya, dalam negara majmuk, apa jadi kalau setiap kaum ada sistem pendidikan sendiri dan semua mahu pengiktirafan rasmi? Di mana titik penyatuan kita sebagai sebuah negara? Saya, Muhammad Firdaus Salihuddin, saya pro sistem pendidikan negara yang tunggal dan saya tolak UEC.